Dalam kitab karangan Dr. Khalid Abdul Rahman Al-Jarisi menjelaskan kepada kita bagaimana kaedah merawat penyakit ain. Pertama, sekiranya orang yang menjadi penyebab penyakit ain boleh dikenal pasti, maka hendaklah kita baca di hadapan dia. Maka orang tu hendaklah membaca kepada orang yang terkena ain dia tu dengan kalimah Masya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Apa dia? Masya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Di mana baca di hadapan orang tu. Orang yang menjadi punca tu kan baca di hadapan dia. Ataupun ustaz pun boleh bacakan di hadapan. Ataupun perawat boleh bacakan. Kemudian orang yang menyebabkan penyakit ain tersebut disuruh untuk membasuh muka. Basuh muka dulu. Kedua tangannya. Lepas tu lutut. Kedua lutut daripada pinggang. Di riwayat sebut kain dalam itu pun dibasuh dan ditadah di dalam satu bekas tadahan air. Maksudnya kita ambil muka tadi, lebihan tu masuk ke dalam satu bekas, tangan, lutut, dibasuhkan. Daripada pinggang, dibasuhkan jatuhnya air tersebut di dalam satu bekas. Air tersebut kemudiannya dimandikan kepada orang yang terkena penyakit ain itu bermula daripada sebelah belakang di sini. Kita ambil bekas tu kan, kita dah tadah, kita ambil bekas tu, kita mandikan dia di sebelah belakang. Bermula daripada atas kepala. Kemudian di bahagian tulang belakangnya dengan satu kali siraman. Maknanya cebok tu dimandikan terus sekali. Sehingga mengenakan ataupun pelan-pelan dijirus sampai mengenai tulang kepala, belakang kepala ini, kepala dia terkena kepada tulang belakang tu. Selepas itu ada saki baki, kena tinggalkan saki baki sedikit. Air yang terdapat dalam bekas tersebut ditumpahkan di tanah di sebelah belakang orang yang terkena penyakit ain tersebut. Keduanya menggunakan kaedah wuduk. Maksudnya kita ambil wuduk, lebihan wuduk itu termasuk kumur kita, muka kita, tangan kita, kepala kita, telinga kita dan kaki kita itu dikumpulkan dalam satu bekas, dan kita mandikan seperti tadi itu daripada atas kepala hinggalah dijuruskan ke belakang tulang belakang dan lebihan daripada air itu ditumpahkan ke tanah di belakang mereka yang terkena penyakit ain itu. Kata ulama cukup memadai. Itu sudah cukup memadai untuk merawat penyakit ain. Sekiranya orang yang menyebabkan penyakit ain itu tidak dapat dikenal pasti ataupun dijumpai, maka zikir Masya Allah la haula wa la quwwata illa billah itu dibacakan, tetap dibacakan kepada orang yang terkena ain. Dan kemudian hendaklah dibacakan ruqyah syar'iyah kepadanya. Teruskan bacakan ruqyah syar'iyah kepada dia. Jangan dibiarkan. Terus bacakan ruqyah.